Boleh hukar lah bang ni. Yo bird. Bird. Mangga ni teman. Okey, dah pada. Dah aku dah. Apa hal? Anaknya hai yo. Ada. Hei. Kono. Puri. Sikit lah saja. Kesara buku ada buku. Okey guys. Pegat mi sibu bro. Latihan. Guys. Ruak-ruak guys. Ni guys, ruak-ruak guys. Dapat dirawat guys. Pegat mi guys. Wow. Enak sekali ini. Sedap guys. Gimana mendek? Tengok. Siji. Wow. Guys, Makan daging ya. daging makan guys. Okey. Ini bumbu, ini Indomie,
sama mie Aceh ya. Guys, dah jadi guys. Ini dicuci guys. Abah balik pe dari pe. Yang putra jeruk nipis. Dulu biasa dan makan. Konten. Konten itu. Not, nak ujian ni, kak. Nampak kedai yang dalung kepada ngapa pintu bos. Ha. Nak nak ujian tu. Dia ada buat konten tu. Bengah ke? Bengah air daripada. Ada dah. Apa-apa dia. Ini guys, cara buat mie Aceh pakai burung ruak-ruak. Kita goreng dulu. Wow. Kita goreng setengah matang guys. Karena dagingnya keras. Masukin guys. Lanjut. Cool guys. Sedikit guys. Pakai dogi ya. Togi ya. Sikit-sikit. Bawang peri yang lancang. Tengok ni dah. Oh nanti ya.
minyak goreng dibuang kan. Masukkan bumbunya. Lebo mi pada. Jadi lebo ya. Ada. Wow, mantap. Tutup guys. Oke, kita tunggu berapa saat dah? Ya, Sup ini daun sup dengan kita kasih ini sedikit. Ya sedap ya. Yes. Oke. Kemudian pakai Indomie. Ya, kita siapkan Indomie 3. Kita siapkan dulu. Kita tunggu masak matang dagingnya. Nanti kita kasih baby. Ya, saatnya apa ibu? Bawang. Oh, konsop. Kita kasih rempah-rempah mie. Bumbu. Saus. Cukupnya guys.
Kita tutup lagi guys. Okey. Mana leh bang? Dia Indomie. Buang ni, buang ni buang. Ada kau, ada yo. Wow. Siapnya. Sudah siap guys. Dia dah pegang buang. Wow. Mantap guys. Selamat menikmati ya. Hai guys. Iya. Kira tak le? Inilah mie Aceh. Pakai daging burung ruak-ruak. Kiki rasa, cik rasa. Dah, aja yuk. Kibat. Buka aja tu kata. Hah? Mana? Mantap ah? Mantap.